Hello, Assalamualaikum dan selamat petang, geng. Aduh, hari pertama saya dah selesai kat sini. Dah tak tahu nak pergi mana ni. Saya ke Kampung Gandruk ni dengan dua perancangan, dan satu je tujuan dia, nak tengok gunung bersalji. Tapi kedua-dua rancangan ni gagal, dan disebabkan itu jugalah saya sesat. Cerita dia macam ni. Perancangan pertama saya adalah untuk duduk dekat Kampung Gandruk ni dan layan pemandangan gunung bersalji. Tapi sesampai je kita kat Kampung Gandruk ni, tempat ni penuh dengan kabus, geng. Jadi apa tak nampak. Dan plan keduanya, saya akan trekking dekat satu trek ni yang bernama Mardi Himal. Bila saya tanya-tanya orang kampung, dia orang cakap saya ni dah salah tempat ni, sebab trek ke Mardi Himal dekat gunung sebelah sana, dan kita dekat gunung sebelah sini, geng. Sepatutnya dekat batu tadi kita turun dan menuju ke gunung sebelah sana. Adeh macam-macam hal. Dalam duk pening kepala memikirkan perancangan yang dah tak jadi ni, saya makin kusut, geng. Apalah kepayah sangat nak tengok gunung bersalji ni. Sambil-sambil tengah terbenung tu, saya pun check lah email, nak tengok kalau syarikat penerbangan ada respon tentang perubahan tarikh tiket kapal terbang kita ni. Alhamdulillah, kita boleh tukar tarikh balik kita tanpa dikenakan sebarang cas. Terus yang 8 hari daripada tarikh asal. Habis tu kita sekarang ni macam mana? Nak lepak sini, apa pun tak nampak. Lepas tu masa saya tengah tak tahu nak buat keputusan, ada seorang makcik ni datang tegur saya. Sambil-sambil borak tu, dia ada cerita yang ada satu trek untuk ke Annapurna Base Camp dekat belakang kampung ni. Tapi 8 hari masa diperlukan untuk pergi dan balik. Lepas tu musim yang saya sampai ni tak ramai pelancong luar. Mungkin sebab musim hujan, geng. Jadi dia kata kat saya, kemungkinan besar saya takkan jumpa pendaki luar sepanjang trekking ni. Tapi dia kata ada setengah checkpoint sepanjang trek tu, saya akan lalu guest house ataupun rumah orang kampung. Tapi kebanyakan daripadanya tutup. Masa ni saya tak tahu nak gambarkan perasaan saya ni macam mana. Bercampur baur, geng. Dalam masa yang sama, keputusan perlu dibuat. Tak pergi rugi, bila pergi takut pula, geng. Last masa tengah duk kalut tu, Allah jentik hati saya untuk buat je. Cuba sampai mana yang mampu. Agak dah tak, patah balik je. Lepas dah buat keputusan, saya pun tanya-tanya lah orang kampung macam mana jalan nak menuju ke Annapurna Base Camp tu. Dan semasa dekat sini, saya ada miscommunication tentang arah nak pergi ke Annapurna Base Camp ni. Tak apa, sekejap lagi saya cerita. Sebab sekarang ni kita akan memulakan pengembaraan kita, geng. Biar sama-sama selesai. Dan kalau korang tak nak ikut, korang tunggulah dekat Kampung Gandruk tu. Lagi 8 hari kita jumpa. Purple Roger, geng. Untuk permulaan trek ni, kan, dia agak boring. Sebab jalan yang kita lalu ni masih boleh diakses oleh kenderaan beroda dan juga digunakan sebagai laluan keldai. Okay guys, sekarang ni kita akan naik jambatan gantung dia. Woohoo, tinggi je. Lepas habiskan gayat dekat jambatan gantung tu, kita akan meneruskan kembali perjalanan. Sebab dekat depan ni, gang, ada satu jambatan gantung yang lagi panjang daripada ni, geng. Sekarang ni kita berjumpa dengan orang kampung yang tengah bekerja. Diorang tengah bentukkan batu yang digunakan sebagai tempat pejalan kaki dan juga dinding bangunan. Dan sebelum kita jumpa makcik ni, dekat jalan ni ada macam sempang wide, dan kita ambil cabang yang atas. Lalu barulah kita jumpa makcik ni. Habis je bertanya, kita pun meneruskan kembali pengembaraan kita ni. Lepas sejam jalan kaki, kita dah mula lalu kawasan rumah-rumah yang tak berpenghuni. Lepas tu kita ke depan lagi sejam. Sampailah kita dekat titik ni, saya mula rasa tak sedap dah, geng. Saya rasa macam kita dah salah jalan ni. Aduh, hari pertama saya dah selesai kat sini. Dah tak tahu nak pergi mana ni. Tak mana-mana jalan yang betul-betul ni. Sekarang ni kita dah sampai dekat titik tertinggi yang ada dekat sekitar situ, dan pemandangannya jadi luas. Lepas tu dalam masa yang sama, saya dah mula rasa cemas, geng. Sebabnya titik permulaan ataupun checkpoint pertama untuk ke Annapurna Base Camp ni terletak di jambatan panjang ni yang bernama Jinu Danda. Tapi masa ni saya fikir, kan, jambatan sepatutnya terletak di kawasan lereng gunung. Tapi kenapa sekarang ni kita dekat atas gunung, geng? Dah dekat 3 jam jalan ni. Lepas tu tak tahu lokasi jambatan gantung ni dekat mana sebenarnya. Tapi masa ni saya tengok dekat bawah tu ada macam sebiji rumah. Jom kita pergi tengok ada orang ke tak. Sebab kita nak kena tanya juga ni, geng. Nak patah balik dah 3 jam lebih, babe. Patutlah tadi dia kata ikut bawah. Dia ingatkan dia nak suruh naik kereta ke apa. Kini sekali dah sampai kat atas puncak, awak. Itu dah puncak tu. Ha, ni puncak sebelah.
Kacau. Kita dah tersalah sempang sebenarnya ni. Sepatutnya masa jumpa orang kampung tengah buat kerja tu, sempang tu kita ambil terus untuk dapatkan jalan yang mudah ke jambatan gantung Jinu Danda ni. Tapi disebabkan kita ambil sempang ke atas, ini padahnya takkan nak patah balik, geng. Nak lalu rumah yang tak ada orang tu, tak nak sih. Apa-apa kita tanya dulu rumah kat bawah ni kalau ada orang lah. Sampai je dekat rumah tu, kita ada nampak seorang perempuan tengah mencangkung. Tapi sekarang dah 5 minit, kan. Kalau saya sambung cerita ni, kan, boleh sampai 10 minit videonya. Dan disebabkan itulah, saya akan sambung video ni di kisah seterusnya. Dan ini apa? Bihan comrong. Oh, bihan dek comrong. Ya.